Wah, laman web ni menarik betul. Ada macam-macam resepi menarik lah. Buat aku lapar je. Mi kari kepala ikan daging salai. Wow, sedapnya. Siapa tu? Mat ke tu? Hello? Dol? Dol ke? Den? Kau ke tu, Den? Jangan nak terkejutkan aku. Ya. Jangan main-main dengan aku ya. Ini Muay Kuda tau. Aku tahu kungfu. Kalau berani. Masuk. Ya, sila. Ada berani? Oh, tiba-tiba diam ya. Kenapa? Takut? Takut? Moi. Ish, apalah kau ni, Jeff? Buat aku terkejut je. Tahu kungfu konon. Aku baru tegur sikit dah terkejut. Itu namanya bukan tegur. Itu sergah. Aku ketuk dengan kayu ni baru tahu. Alah, bawa bertenang, Moi. Tak elok marah-marah. Nanti cepat tua. Kau masih marah kat Ani sebab kau rasa dia yang buat kau kalah menyorok ke? Oh, Moi. La. Kenapa kau marah-marah? Nanti muka kau cepat. Diam! Jeff. Tolong jangan nyanyi lagi. Aku merayu kat kau. Tolonglah, boleh tak? Kenapa? Suara aku terlalu merdu ke? Tak sedap langsung. Kau ni kacau je lah, Jeff. Kacau? Kenapa pula? Yelah, aku tengah seronok layari internet. Kau kacau. Kau layari laman web apa yang seronok sangat tu? Takkanlah kau tak kenal aku. Apa lagi? Laman web yang berkaitan dengan makanan lah. Ish. Masalah. Kau ni asyik makan. Macam tak ada benda lain. Cubalah cari hobi lain yang lebih berfaedah sikit. Makanlah paling seronok. Itu kira hobi jugalah, Jeff. Hei. Ni dia. Apa tu, Jeff? Laman web pasal makanan ke? Bak sini. Nak tengok. Laman web pasal makanan? Bukan. Laman web yang ni lagi menarik daripada laman web pasal makanan. Laman web lagi menarik daripada laman web pasal makanan? Ya, betul. Tengok ni. Laman web pasal sains, gadget, teknologi, mechanical, robot, angkasa lepas. Alah, aku tak minat lah benda-benda macam ni. Makanan lagi menarik. Masalah. Suka hati kau lah, Moi. Memang lah. Okeylah. Aku pergi dulu lah, Moi. Baguslah tu. Pergi. Bye. Ya. Kawan-kawan, apa Jeff nak buat tu? Ya. Wow, macam menarik je. Jeff, tunggu kejap. Aku nak tengok benda tu kejap. Boleh tak? Apa benda ni, Jeff? Mesin buat air batu campur ke? Mesin air batu campur? Bukanlah. Masalah. Kau ni, Moi, asyik ingat pasal makan je tak habis-habis. Benda yang aku pakai kat belakang aku ni. Aku tahu. Dalam beg tu ada kemah kan? Yeay! Kita nak berkemah? Seronoknya. Lepas tu ada makan-makan kan? Ajak yang lain lah. Biar lebih makanan untuk aku. Semua makanan untuk aku. Tekak kau keringnya. Nak minum air? Aduh, masalah. Tekak aku tak kering lah. Aku belum habis bercakap lagi. Kau dah mencelah. Panjang lebar pula tu. Lain kali, bagilah aku habis bercakap dulu. Faham? Benda yang aku pakai ke belakang aku ni bukan kemah. Habis tu, apa benda tu? Wah. Takkan kau tak boleh teka lagi, Moi? Yang ini aku tahu, roket. Ya, betul.
10 markah untuk Moy. Tapi, kau nak buat apa dengan roket tu? Pergi ke bulan? Apa lagi? Untuk pergi balik rumah lah. Cepat dan mudah. Okeylah Moy. Aku pergi dululah. Aku ada banyak kerja nak buat kat Mamal tu. Okey. Terlupa pula. Ha? Aku nak minum dulu. Haus pula dekat aku ni. Minum. Terima kasih Moy. Nah Moy. Yahoo! Sambung balik layan internet. Sibuk je lah, Jeff. Kacau je. Kan kawan-kawan? Resepi apa nak cuba hari ni ya? Tengah lapar ni. Laman web apa pula ni? Makanan percuma? Biar betul. Macam tak percaya je. Wah, macam menarik je ni. Biar aku je lah yang tahu pasal makanan percuma ni. Kawan-kawan lain tak payah tahu. Semua makanan tu untuk aku saja. Barulah puas. Aku tak boleh lepaskan peluang keemasan ni. Aku daftar je lah. Tak sabar nak makan percuma ni. Tu dia. Hello? Hello. Itu Moy Kuda ke? Nama saya Cili. Ya, saya ni Moy Kuda bercakap. Oh, tahniah Cik Moy Kuda. Terima kasih Cik Moy sebab sudi mendaftarkan diri untuk mencuba makanan percuma kami. Bila saya boleh dapat makanan percuma ni? Saya dah tak sabarlah. Lapar ni. Oh, Cik Moy jangan risau. Saya akan jemput Cik Moy. Jemput saya? Kat mana? Bila? Saya akan jemput Cik Moy di tingkap dapur. Saya datang lebih kurang jam 9 pagi esok. Okey. Okey, bye-bye Cik Moy. Jumpa esok ya. Okey. Bye-bye. Terima kasih Encik Cili. Tak sabarnya nak tunggu esok. Hore! Yeay! Dapat makanan percuma!